Dah sampai kedai Mama Ani. Durian. Teh ais satu. Ada durian. RM6 sekilo. Ada lauk. Uyuh salai. Ayam. Oh, no. Beli salai. Oh, ni apa ni? Ya. Wow. Dia beli ikan. Ayo. Perut. Ambil je, kuah ambil tempat lain yang banyak sikit apa. Yang tu. Ni ya meja kita. Thai ada. Kedai legend Mama Ani. Segala kita lalu benda billah maka lalu sini. Betul tepi highway. Ah. Perut je ini. Durian tu dia bagi tester. Tu ada kat atas meja. Ha. Beli. Alhamdulillah. Sekat salai. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Itulah yang kedai yang saya sakit perut hari tu. Tak kan? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat durian free. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada banyak gula lah. Jatuh. Boleh. Air tak ada ni. Ini banyak. Berapa ratus? Dia nak kat 300. Nak makan apa? Makan tengah hari. Nak ambil dulu. Sini ada kedai-kedai ke? Untuk ayam. Dan fry in the pan.
Cipmo. Baru goreng. Potong. Okey geng. Okey, ni cempedak cempedak goreng. Banyak ni kan, RM3 je. Dah makan tiga ketul lah. Ni ada banyak lagi. Tak tahulah berbelah ketul kot. Kalau kat Selangor seketul RM1 kan. Berbelah ketul.